Anda yang ada akaun BSN dan nak pindahkan duit ke akaun bank lain seperti Maybank, CIMB, Bank Islam atau mana-mana bank tempatan secara serta-merta, tahu tak korang boleh melakukannya dengan sangat mudah menggunakan Duit Now. My BSN Mobile ialah aplikasi perbankan digital rasmi daripada BSN yang direka khas untuk memudahkan pelbagai urusan kewangan harian anda secara moden, pantas dan selamat terus dari telefon pintar. Jom saya tunjukkan cara pemindahan duit dari BSN ke bank lain menerusi Duit Now langkah demi langkah. Pertama sekali, selepas anda buka dan masuk ke aplikasi My BSN Mobile, pada laman utama ini tekan More yang terletak di bawah. Kemudian tekan Quick Transfer. Seterusnya tekan Duit Now. Dan sekali lagi tekan Duit Now. Selepas itu, tekan Duit Now ID Type dan pilih akaun number untuk pindahan duit ke akaun bank penerima. Kemudian tekan Recipient Bank dan pilih jenis bank penerima dari senarai yang diberikan ini. Seterusnya, isikan saja nombor akaun bank penerima. Jika sudah selesai, tekan Next. Selepas itu, isikan umur pindahan duit dan rujukan penerima. Sekiranya sudah selesai, tekan Next. Pastikan maklumat transaksi seperti yang dipaparkan ini adalah betul dengan menekan Approve. Akhir sekali, ia akan paparkan status pindahan duit ini. Anda diberi pilihan untuk kongsi atau simpan resit transaksi ini dengan menekan pada share. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!